Oh, jalan dia bapak dia. Ini jalan pergi hotel dia. Weh, ini kalau check in malam-malam ni. Arah ni. Dia Bottom Palace Hotel. Kita dah dapat lagi. Wah. Orang bukakan pintu siap. Alright. Orang bukakan pintu. Kita datang sini sendiri je. This my passport. You want to check in? This dia punya vibe macam kita pergi tempat urut tau. Dia punya sikit. Okay, thank you. Passport kita dah ambil. So right now, well, like you reconfirm your booking. You booking under your name, Mr. Mohammed, Yes. and your room type is standard ballroom, and you stay with us for 3 nights. Your room charge already paid by Okay. your card. Yeah, I go down. How to say thank you? Akun. Kun. Akun. Kun. Thank you. Alright. So kita dah ni level 7. Yeah, on 7 plus. 7. Thank you. Alright. So dia dah bagi kita bilik. Pasport lah. Hai, apa saya rasa nervous lah guys. Tolong munculkan orang-orang Malaysia. Saya ingat saya bermula daripada membantu orang penjaga jalanan. Itu saya punya base. Dan kita expand ke Nusantara, Indonesia. Lepas tu Singapura, anti-anti. As of tengok video ni, saya dalam perancangan nak ke Singapura juga. Kita explore nanti. Bismillah. Wah, ini kita punya bilik. Kita dah masuk, jom. Bismillah. Assalamualaikum. Okay, dia tak pakai kad nampak. Tapi lampu dia tak nyala. Weh, kena buka sendiri ya, lampu dia old school. Oh, dia tak pakai kad guys. Dia pakai old school. Kita kena tolak sendiri. Lepas tu ni. So, berapa ringgit? Ada yang cakap kan, mungkin sebab beli hotel murah dapat macam misalnya satu malam dalam berapa guys? Satu malam saya beli dalam 70 lebih lah. 70 lebih, bismillahirrahmanirrahim. 70 lebih. So untuk 3 hari dalam 170. Dapat lagi diskaun lah guna Agoda. Ni bukan paid review guys. So kita tengok dulu bilik. Sekejap saya letak dulu kat sini. Terus kita tengok bilik kita. Ni. So katil kita. Wah, TV dia pakai LG Ada air. Okay, beg kita tolak ke tepi. Ada safe box. Kalau contoh ada cleaner nak cuci kan. Ni apa? Oh, ada ni. Pelik Dia ada bagi tempat untuk ni.